Kau tahu tak, kalau mesti orang tanya kan, mana datang nama Ted ni? Ada orang cakap Tedo, tapi sebenarnya dia T-E-D-D. Mana datang dia? Salah satu sebab kenapa kita pilih nama Ted ni, okay, nama Ted ni disebabkan adalah daripada satu subculture dekat UK, nama dia Teddy Boys tau. So Teddy Boys ni kalau kata kau tengok dia punya culture, dia memang best lah. Aku cerita sikit lah culture dia. Okay, macam mana wujudnya Teddy Boys ni kan. Teddy Boys ni wujud adalah sewaktu awal 1950 tau. Waktu itu boleh katakan adalah waktu post-war untuk negara Britain, UK. Jadi bila post-war, so negara diorang tengah bangunan pecah apa semua kan. Apa aku boleh cakap, kalau kata kita lah kat zaman tu kan, muda kan, kita tak ada benda tau nak buat. Bangunan dah pecah apa semua. So budak-budak muda time tu diorang ada apa? Diorang boleh pride dengan diorang punya fashion, dengan music. Kalau kata fashion apa yang diorang pakai adalah diorang ambil fashion daripada style Edwardian era. Edwardian era ni kalau ikutkan, diorang ni adalah upper class tau punya fashion. Tapi untuk working class ni diorang tak ada fashion. Siapa diorang buat? Diorang ambil fashion tu, jadikan dekat diorang punya fashion. Jadi semua sama. So upper class ni rasa macam asal lah kau nak sama dengan aku kan. So itu dari segi dia punya fashion lah.